Aduh, masalah apa pula mesin basuh aku ni? Air tak masuk. Air tak ada masuk. Lepas tu naik error 4C. 4C, jom kita tengok kita punya pipe air buka ke tak. Oh, pipe air aku buka. Tapi air tak masuk dan naik error 4C. Siapa nak tahu punca kenapa mesin basuh kita naik error 4C ni, korang wajib tonton video ni sampai habis . Ni adalah masalah mesin basuh, air tak nak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa bersama aku lagi dalam channel Kuliah Botak. Yang mana kalau korang tengok video masa aku intro tadi, mesin basuh aku ada masalah, air dia tak nak keluar. So apa punca air tak nak keluar ni? Siapa yang ada masalah macam aku juga, korang kena wajib tonton video ni sampai habis. Dan sebelum tu aku nak bagi tahu yang aku pakai mesin basuh jenis ni panggil top load lah, maksudnya kita letak baju daripada atas. Korang wajib tonton video ni sampai habis lah. Aku akan tunjuk punca masalah air tak nak masuk dan macam mana korang nak repair. Kita sambung balik. Ni kita punya punca air masuk. Punca bekalan air kita masuk yang kita sambung kat kepala pipe. So yang ni punca yang air masuk dalam mesin basuh korang. Yang masuk kat sini. Yang air akan turun dari sini lah. So mana kata dekat area sini mesti ada kita panggil intake valve. Maksudnya dia yang kontrol air masuk. So sebelum tu kita buka yang pipe ni dulu. Lepas tu korang kena perlukan screwdriver bunga lah. Korang buka skru yang ada kat korang punya cover mesin basuh tu. Sebelum aku terlupa, aku pakai mesin basuh jenis Samsung. Mari kita tengok sikit. Ni model yang aku pakai Samsung. Ni model dia. 500 watt dan ni mesin basuh aku 10 kg lah. Kita buka dulu. Yang mana ada masalah macam aku ni, korang kena tonton sampai habis lah. Mungkin akan ada sedikit berbeza ikut model dan jenama mesin basuh korang lah. Tapi punca masalah tu hampir sama. Kalau mesin basuh korang air dia tak nak keluar lah. Ini bukan mesin basuh orang lain lah, ni mesin basuh rumah aku sendiri. So hari ni aku nak tunjuk kat korang macam mana kita nak cari punca dia dan macam mana kita nak repair dia lah. Kalau korang boleh buat ni, modal tak sampai RM50 pun korang dah boleh bagi elok balik korang punya mesin basuh. So skru kita dah buka. Jadi korang angkat sikit kat sini. Ini macam tu. So seperti yang korang lihat, ini tadi yang punca kita masuk kita nyepek air. So kalau korang perasan, belakang yang biru ni, belakang biru ni yang ni yang tempat yang masuk dekat dalam korangnya mesin basuh. So ini yang kita panggil intake valve. Dia yang kontrol korang punya air masuk ke tak masuk. Kalau korang perasan, ni ada dua valve. Satu untuk yang kita nak basuh, kita nak sabun lah. Satu lagi yang selalu korang letak soft line tu. So macam mana korang nak buka ni? Korang tarik je. Korang tarik macam ni.
Okey, korang cabut. Okey, so korang boleh tengok Okey, nampak ni lubang dua ni kan, satu yang ruang untuk basuh sabun biasa, satu lagi yang korang nak masuk soft plant. Okey, ada dua lubang, dua intake. Okey, intake yang basuh biasa sabun, intake untuk korang letak soft plant. Okey, so kita cabut wire yang ada dekat sini dulu lah. Tapi sebelum tu korang kena matikan bekalan elektrik dulu lah. Korang cabut plug mesin basuh korang. Okey, ni korang cabut. Okey, so dah jadi macam ni lah. Andai kata mesin basuh korang sama macam aku, okey, korang tengok kat sini, dia ada nombor. Ada nombor C494 apa semua. Okey, lepas tu, okey, ni 220-240 volt. Okey, DC 62. Okey, ni nombor siri ni. Okey, kalau korang nak senang, korang ambil gambar, korang terus pergi search dekat Shopee ataupun TikTok. Okey, jom kita check macam mana kita nak tahu kita punya intake valve ni dah rosak. Cara korang nak check korang punya intake valve ni, okey, korang kena ada multimeter. Okey, multimeter ni korang setkan dekat ohm. Okey, OL ni. Okey, so ini yang kita buka daripada mesin basuh aku yang asal. Okey, ini yang baru yang aku beli dekat Shopee. Okey, so macam mana kita nak check? Kita letak adanya ni, kita panggil probe lah. Okey, mana-mana pun tak apa, merah hitam mana-mana tak apa. So korang measure. Okay, tunggu sampai reading dah habis Okey, 4.1. Okey, 4.1. So kita pergi yang satu lagi pula. Okey, yang sebelah dah. Okey, yang sebelah dia tak dapat reading, dia masih OL. Okey, OL ni maksudnya dia tiada sambungan, sebab ini intake valve ni dia ada gegelung, kita panggil coil lah. Okey, kalau bahasa technician. Okey, so dia OL. Okey, ini yang daripada mesin basuh aku. So ni yang aku beli dekat Shopee. So kita tengok, kita check Okey, dia ada reading 4.8 kilo ohm Okey, kita check lagi sebelah. Okey, dia dapat reading juga 4.8 kilo ohm. Okey, kita kalikan dia nyeprok. Okey, kalau korang kali prop pun tak ada masalah, memang korang akan dapat 4.8. So mana kata salah satu aku punya intake valve ni dah rosak. Okey, dah rosak. So yang ni yang aku beli kat Shopee lah. Jom kita test pasang. Okey, nak test pasang tak susah. Okey, korang cucuk balik dia punya yang soket wire dia. Okey, yang sebelah ni pun korang cucuk balik. So yang ni, dua ni korang masuk dalam lubang dah balik je. Okey, kan dah jadi macam ni lah. Jom kita masuk dia punya pipe, kita test sama ada air kita boleh masuk ataupun tidak. Aku nak on aku punya mesin basuh. Okey, ni, so aku nak on. Okey, kita tengok kita punya pipe air. Okey Okey, ni buka Okey, aku dah buka pipe air. Okey, ni aku tak tutup kabel lagi, aku nak tunjuk kat korang. Okey, so sekarang kita start mesin basuh kita. Okey, video ni aku takkan skip, aku takkan pause, aku jalankan terus. Okey, nak tengok, nak tunjuk dekat korang yang aku tak skip video lah. Okey, nanti korang cakap abang tadi skip video pula, bohong lah. Okey, so kita tunggu sampai air ni keluar sendiri
Okey. Boleh nampak air? Tak nampak ah? Boleh nampak ah? Nampak tak air? Okey. So air kita dah boleh keluar dan tiada lagi error 4C dekat kita punya mesin basuh display. Okey. Fokus kat sini. Sambung tray. Okey. Video aku ni sampai kat sini saja. Okey, aku nak cuba buat sebelum ni. Aku kalau yang mana dah subscribe channel aku, depa tahu aku banyak fokus dekat aircon, penggunaan aircon, tip jimat elektrik pakai aircon. So aku nak try pula untuk buat video pasal mesin basuh. Okey, kalau mana korang yang ada masalah mesin basuh, okey, korang nak aku teruskan projek-projek video pasal mesin basuh, korang boleh komen kat bawah. Dan kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku Kuri Botak. Okey, supaya orang lain lagi dapat info dan dapat manfaat daripada aku punya video. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Okay, stop.